أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih pengurusi surau yang saya hormati, Tuan Imam Bilal PJK, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terutamanya saya pada malam ni sebagai pengganti lah. Jadi terlebih dahulu saya memperkenalkan dirilah sebelum saya memberi kuliah sedikit pada malam ni. Saya Syukri bin Abdullah selaku timbalan pengetua di Mahat Tahfiz Darul Quran wal Qiraat di Kampung Repek, Pasir Mas, Kelantan. Kebetulan saya pada hari Jumaat ada urusan sikit hari ini dengan pihak JAKIM dan juga pihak Migration untuk visa-visa pelajar dan guru-guru. Jadi alhamdulillah pada malam ni sebelum saya balik ke Kelantan dah, jadi sedikit untuk buat kuliah lah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita setinggi-tinggi mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik dan hidayah Allah dapat kita bersama-sama menunaikan salat maghrib dengan secara berjamaah, alhamdulillah. Sementara kita menunggu salat isya dengan secara berjamaah, alhamdulillah. Kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu, yang mana majlis ini majlis maghfirah, majlis yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalu ahadukum fi salatin ma dama yantaziruha wa la tazalul malaikah tusalli ala ahadikum ma dama fil masjid, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdith, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya senantiasalah Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada mereka-mereka yang menunggu solat. Sementara kita nak solat isya, kita menunggu, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala semasa kita menunggu untuk nak solat isya. Dan para malaikat sentiasa mendoakan dan mengistighfarkan, minta ampun kepada Allah, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa yang selama mana kita berada dalam masjid, madama fil masjid. Allahumma ighfir lahu, malaikat minta doa kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosanya, Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah kasih sayang kepadanya, ma lam yuhdith, selama mana dia tidak berhadas. Alhamdulillah, semoga kita dapat bersama-sama lah dapat pahala dan dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya ada bawa sebuah kitab yang kecil lah, namanya Al-Yawaqit wal Jawahid fi Uqubati Ahli Al-Kabair. Karena kitab ni berkenaan dengan dosa-dosa yang besar, dosa zina, dosa minarok, dosa derhaka pada ibu bapa, dan juga dosa meninggalkan solat. Alhamdulillah pada malam ni sedikit saya baca berkenaan dengan seksa bagi mereka yang meringankan solat, memudahkan solat atau meninggalkan solat. Maka seksanya 6 seksa.
15 seksanya, 6 seksa dalam dunia dan 3 seksa pada waktu matinya, dan 3 seksa pada waktu di dalam kuburnya, dan 3 seksa pada waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang meringankan solat, memudahkan solat dan meninggalkan solat. Kerana kalaulah kita tengok zaman akhir zaman ni, ramai yang meninggalkan solat, yang meninggalkan solat, dan juga yang solat juga, tapi solat ni di akhir-akhir waktunya. Maghrib nak habis 1 minit baru nak solat. Begitulah 5 waktu, mana dia meringankan solat. Inilah seksanya bagi mereka yang meringankan solat ini, 15 perkaranya. Yang pertamanya, 6 perkara dalam dunia. Yang pertama dihilangkan oleh Allah berkat umurnya. Mana atas dunia Allah Ta'ala hilangkan berkatnya. Kita nak umur yang panjang, umur yang diberkati oleh Allah. Sebagaimana pada malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin, kali pertama kita minta doa pada Allah, ya Allah panjangkan umur aku, panjangkan umur di dalam mentaati kepada perintah Allah. Bukan panjang umur durhaka pada Allah, bukan panjang umur buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meringankan sembahyang ni dihilangkan berkat oleh Allah. Kehidupan mereka itu tidak berkat. Yang keduanya, dihilangkan oleh Allah akan rezekinya. Mana Allah Ta'ala tak bagi berkat rezekinya. Walaupun duit yang dapat banyak, tapi dia merasai tidak mencukupi. Rezeki yang berkat walaupun sedikit tapi mencukupi. Tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan oleh Allah, rezeki ni ada yang zahir, ada yang batin. Kadang-kadang orang faham rezeki ni duit semata-matanya. Yang zahir seumpamanya kita berkahwin, mana Allah Ta'ala bagi zuriat, dapat anak, ini rezeki yang zahir. Kita makan, Allah mengenyamkan, rezeki yang zahirnya. Adapun rezeki yang batin, seumpama Allah Ta'ala memberi kepahaman agama kepada kita. Allah beri pahaman agama di dalam hati kita, dan Allah memberi ilmu pengetahuan. Ini rezeki yang batin. Bukan semua orang dapat ilmu. Ilmu yang Allah Ta'ala memberi ilmu pengetahuan, dan Allah memberi kepahaman agama dalam dirinya. Ini rezeki yang batin. Jadi orang yang meringankan sembahyang dihilangkan oleh Allah akan rezekinya. Dan yang ketiganya, dihilangkan Allah Ta'ala tanda sekalian orang soleh pada mukanya daripada cahayanya. Mana Allah hilangkan daripada mukanya, tidak ada cahaya, nur tidak ada. Orang yang sentiasa solat, apabila kita mengambil wudu, Allah Ta'ala gugur dosanya. Dan apabila kita solat, maka Allah kumpulkan dosa-dosa yang kecil atas kepala kita. Setelah mana kita rokok dan kita sujud pada Allah, maka dosa-dosa yang kecil ini akan gugur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang solat. Orang, kita boleh berbeza orang yang jaga solat dengan orang yang tak jaga solat. Orang yang jaga solat, di mukanya ada nur. Kita boleh beza antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Orang Islam mukanya ada nur, kerana dia mengambil wudu, maka Allah memberi cahaya di mukanya. Dan orang Islam tidak solat, maka tidak ada nur di mukanya, tidak ada cahaya. Allah hilangkan cahaya di mukanya kerana dia melengahkan sembahyang dan kerana dia meninggalkan sembahyang. Dan yang keempatnya, tiada baginya dalam Islam, hanya tinggal nama saja. Nama dalam IC-nya Fatimah, Abdullah, nama Islam, tapi perbuatan mereka itu pergaulan bukan cara Islam. Tinggal nama saja.
Dan yang kelimanya, segala amal yang diperbuat akan dia daripada segala kebajikan tiada diberi pahala atasnya. Dan segala amal kebajikan yang dia buat, Allah Ta'ala tak bagi pahala kepadanya. Saya pada tahun 1993 sampai tahun 2000 saya belajar di Syria. Pernah satu ketika bulan puasa, saya ziarah di kampung Yarmouk, sebuah kampung. Di kampung tu ramai dengan Arab-Arab Badawi, Arab-Arab kampung. Tiba di rumahnya berbual-bual, akhirnya dekat dengan buka puasa, maka dia ajak bersamalah buka puasa. Maka saya pun setuju. Selepas mana berbuka puasa bersamanya, maka saya pun ajak dia dan keluarga dia untuk solat bersama lepas pada makan. Maka dia jawab, kata, saya, keluarga saya tak solat lah. Saya pun mana pertama sekali dengar bahawasanya orang Arab ni ada juga tak solat. Saya tanya, puasa sebulan ni berapa minggu puasa? Maka dia jawab, kata 1 bulan penuh dia puasa. Allah, 1 bulan penuh dia puasa. Dia, isteri dia, anak dia, sebulan dia tak makan, dia tak minum, puasa sebulan. Tapi solat 3 hari Jumaat dia pergi. Hari Jumaat, hari raya dia pergi. Dan hari-hari lain, hari yang dia puasa rajin, dia solat. Allah. Maka saya kata, puasa macam ni tidak diterima oleh Allah. Terkejut dia. Terkejut, seolahnya dia tak pernah dengar. Sebab apa? Sebab tinggal solat. Kerana solat ini, as-salatu imaduddin. Solat itu tiada agama. Apabila tinggal solat, segala amal kebajikan, kita sedekah, kita beri zakat ke, kita tolong kebajikan, tolong orang ke buat baik, segala amal kebajikan Allah tak bagi pahala. Kerana apa? Kerana kita tinggal solat. Dah. Mungkin puasa dia itu sah kerana dia tak makan, dia tak minum, tapi sah tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenamnya, tiada diangkat baginya doanya, iaitu doanya tidak dimakbul oleh Allah. Berat ni orang yang tinggal solat ni, doanya tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama jaga solat, dan kita sama-sama kena ambil berat tentang solat ni. Sebab apa? Sebab Allah firman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, ahli kamu daripada api neraka. Kadang-kadang kita sebagai bapa, alhamdulillah kita solat tak tinggal. Isteri, alhamdulillah solat tak tinggal. Kadang-kadang anak kita solat 5 waktu tak cukup. Saya pernah tanya sahabat saya yang bertugas jadi cikgu, saya tanya sahabat saya, pernah tak tanya anak-anak murid tingkatan 3, 4, 5 solat cukup tak? Dia kata dia pernah tanya. Anak murid tingkatan 3 kebanyakan tinggal solatnya subuh. Dalam kelas ni dia cuba tanya, berapa orang hak solat subuh? Hak akad tangan 7-8 orang. Hak lain tak akad. Tanya tak solat. Sebab apa tak solat? Sebab mak ayah pun tak ambil berat mana ni. Mak ayah kejut bangun suruh pergi sekolah. Bukan kejut bangun tidur, mandi dulu ambil semaya dulu. Tak. Dah. Ini setengah daripadanya ibu bapa, kesilapan daripada ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang solat anaknya. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alimu auladakum bis salat idza balagha 7 sinin. Nabi suruh kita ajarkan anak kita sembahyang semasa umur 7 tahun lagi.
7 tahun kita ajarkan, kita didikkan anak kita solat, cara solat dia. Dan janganlah kita biar suruh 100% kepada cikgu, kepada ustaz di sekolah tu. Kadang-kadang anak balik ke rumah kita tak tanya anak ambil sembahyang baca apa, cara ambil sembahyang macam mana. Dan Nabi suruh pukul sekiranya siapa umur 10 tahun, kalau tak solat lagi pukulkanlah anak. Sekiranya kita mendidik macam ni, insya-Allah anak apabila menjadi dewasa, dia tak akan tinggal solat 5 waktu, dia tak akan tinggal. Sebab apa pucuk-pucuk hak solat, tinggal solat ni bukan semua ibu bapa, setengah di antaranya mana tidak ambil berat tentang solat kepada anaknya. Sebab itulah mereka meninggalkan solat dengan meringankan solat, biasa mudah tinggal solat. Tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 6 perkara seksa di atas dunia. Pertama, Allah Taala hilangkan berkat. Yang kedua, Allah Taala hilangkan rezekinya. Yang ketiga, Allah Taala hilangkan cahayanya kepada mukanya. Dan yang keempatnya, tiada baginya Islam. Dan yang kelimanya, segala amal kebajikan Allah Ta'ala tidak beri pahala. Dan yang keenamnya, doanya tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3 perkara waktu matinya. Waktu dia nak mati, pertamanya mati dalam keadaan hina. Saya pernah dengar cerita daripada sahabatnya, ada seorang pemuda yang derhaka pada ibu bapa dan dia tak solat, umur dalam belasan 18 tahun lebih. Dosa derhaka pada ibu bapa Allah Ta'ala tunjuk atas dunia lagi. Adapun dosa-dosa yang lain Allah tangguhkan di alam akhirat. Dosa derhaka ibu bapa Allah tunjuk atas dunia lagi. Bagaimana pemuda ini, setelah mana ringkas kisahnya panjang, dia selalu marah pada ibunya, dan ibunya selalu suruh dia ni solat. Dengan sebab ibu dia selalu suruh dia solat ni, dia merasai benci, dia merasai marah pada ibunya. Satu hari dia nak keluar pada rumah, ikut kawan-kawan, dah nak pergi berjalan lah, ikut kawan-kawan. Maka waktu tu, waktu Zuhur dah masuk dah. Apabila dia nak keluar pada rumah, maka ibunya tanya, nak pergi ke mana awak? Maka jawab pada dia, nak pergi ikut kawan-kawan. Maka ibu kata solat dulu. Maka dia marah pada mak ibunya, kata mak selalu suruh dia solat. Jadi mungkin dalam keadaan ibunya merasai marah, terkeluarlah mulut ibu, gilah jahanam kamu. Ini dengan sebab itulah doa ibu bapa makbul. Dan kalaulah ibu bapa merasai sakit hati sangat kepada anak, janganlah sumpah dengan perkara-perkara yang tak elok macam tu. Anak kata ibu bapa ni makbul oleh Allah. Kita rasa nak marah pada anak, kita doalah kepada ya Allah, berilah taufik kepada anak aku ya Allah. Jangan kita sumpah, jangan kita marah. Kerana berkat mulut ibu bapa ni Allah makbulkan. Sekejap dia naik motor, naik atas jalan, langgar dengan kereta, dijok kepalanya, hancur kepala, tubik otak, meninggal dunia di situ. Allah. Adakah dia dapat mengucap kalimah la ilaha illallah? Tak dapat. Walaupun orang ramai suruh dia mengucap, tapi tak dapat nak sebut kalimah la ilaha illallah. Atas dunia dihina, lebih-lebih lagi di alam akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksanya. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, matinya dalam keadaan lapar. Dan yang ketiganya, matinya dalam keadaan dahaga. Sekiranya diminum sekalian air dalam dunia ini, nescaya tiada puas dahaganya. Yang kedua, mati dia dalam keadaan lapar. Kita biasa dekat-dekat orang nak mati ni,
kita liku keluarga, gapo kita ajarnya kalimah la ilaha illallah, suruh dia mengucap. Tapi kalaulah seseorang ini tinggal solat, tak sempat nak taubat pada Allah, dia boleh mengucap kalimah la ilaha illallah, tak dapat nak mengucap. Walaupun kita sekeliling ajar suruh dia mengucap, dia tak dapat nak boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Dan matinya dalam keadaan lapar. Kita sekeliling tidak tahu dia dengan Allah. Allah beri kelaparan kepadanya. Di saat dia nak meninggal dunia ni, Allah beri kelaparan. Sekiranya makan ni atas dunia ni, dia makan sore, dia rasa tidak merasa hilang lagi dapat. Ini perasaan ketika nak matinya. Dan begitu juga Allah beri perasaannya mana haus, dahaga. Sekiranya air dalam atas dunia ni dia minum seorangnya, dia rasa tidak hilang lagi haus, tak hilang dahaga lagi. Dah. Inilah seksa ketika dia nak meninggal dunia. Dah, tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kadang-kadang kita tengok seseorang itu tidak ada kemanisan, tidak ada kelazatan untuk ibadat pada Allah? Kenapa? Kerana dalam hatinya kotor. Kerana dalam hatinya kotor dengan sebab makanan ko, dengan sebab dosa. Dengan sebab dosa Allah hijabkan perkara yang baik. Sebab tu kita tengok orang-orang yang soleh, orang yang alim, orang yang ulama. Kenapa mereka ini waktu malam 3 pagi, 4 pagi dia munajat pada Allah, doa pada Allah. Bukan amalan hak fardu saja, bahkan hak sunat ni dia memperbanyakkan. Kita orang biasa nak bangun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi rasa berat. Tapi ulama, orang alim, orang soleh, orang yang takwa pada Allah, dia boleh bangun waktu malam. Kerana yang sunat ni sebagaimana yang fardu, Allah Subhanahu wa taala suruh pada para malaikat yang kita solat fardu ni. Allah Taala suruh pada para malaikat, wahai malaikatku, tengoklah amalan hamba-Ku ni, fardunya adakah kekurangannya. Kadang-kadang kita dalam solat fardu ada kekurangannya pahalanya. Sebab apa? Dalam solat kita tidak khusyuk. Dalam solat kita ingat Allahu Akbar, ingat ada koci duduk dalam poket tu, ingat. Dah, ingat dalam solat, kerana solat tidak khusyuk, ingat kepada luar. Ni ada kekurangan pahala. Maka Allah suruh para malaikat tengok hamba ni adakah kekurangan solat fardunya. Jika ada kekurangan, wahai para malaikatku, tengoklah amalan sunatnya. Kalaulah dia buat amalan sunat, maka sempurnakanlah amalan fardunya. Dah, jadi amalan sunat boleh tampung ke amalan fardu. Begitu juga dengan zakatnya. Wahai para malaikat, tengokkanlah hamba-Ku mengeluarkan zakat, adakah kekurangan. Sekiranya ada kekurangan, tengokkanlah sedekahnya. Sekiranya dia bagi sedekah, maka sempurnakanlah zakatnya. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk membersihkan hati sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qulub la tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahu al-ma' qalu wa ma jila'uha. Qalu qira'atul Quran wa dhikrul ma', wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sesungguhnya hati seorang itu akan berkarat. Dan hati kita ni berkarat juga. Tengok apabila seorang itu tak datang ke masjid, tak duduk dalam satu jemaah majlis ilmu, tak baca Quran, tak berzikir, dengan kelamaan hati mereka itu berkarat. Qalu wa ma kama yasda'ul hadidu idza asabahu al-ma', seperti mana besi kena air, besi apabila kena air, seperti mana besi kena air. Qalu wa ma jila'uha, sahabat tanya apakah penawarnya ya Rasulullah? Qal, Nabi kata bacalah Al-Quran. Dah. Untuk bersihkan hati ialah membaca Al-Quran. Ni mukjizat Al-Quran. Sekiranya kita baca Al-Quran dengan kita memahami Al-Quran, insya-Allah
akan membersihkan jiwa hati kita. Kerana Al-Quran, Allah Ta'ala segala-gala hukumnya Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Sahabat saya di Syria, dia dilatih menjadi imam, dan boleh kata setiap kali dia baca dalam solatnya, apabila jumpa dengan ayat berkenaan dengan siasaan Allah, maka dia mengalir air mata. Dalam semaya dia baca ayat siasa, maka dia mengalir air mata. Kerana takut pada Allah. Dan pada malam Jumaat dia baca ayat sejadah sampai kepada ayat Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinu. Ayat ni juga dia mengalir air mata. Ayat ni bagi mereka yang diseksakan oleh Allah, iaitu Allah tentukan dia ni ahli neraka, maka di situlah dia nampak Rabbana absarna, ya Allah kami telah lihat dah, wa sami'na, dan kami telah dengar dah, farji'na na'mal salihan, kembalilah kami atas dunia, kami nak melakukan amal soleh. Itu di alam akhirat baru dia nampak. Atas dunia dia tak nampak. Tok guru main mengajar dia tak nampak. Sebab tu orang yang takwa pada Allah, dia nampak sifat orang yang takwa, yang mana Allah firman Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Tiga perkara sifat orang yang takwa pada Allah. Orang yang takwa pada Allah beriman kepada perkara yang gaib, percaya syurga ada, balasan Allah Ta'ala ada, seksa kubur ada, muka nakir soal ada, di padang mahsyar, di mizan. Ni alam akhirat tak nampak dengan mata zahir ni. Sebab tu jadi susah, jadi payah. Orang yang takwa dia nampak balasan Allah di alam akhirat. Sebab tu atas dunia dia mengerjakan apa yang Allah Ta'ala suruh, perintah Allah dia buat. Sebab dia nak kesenangan di alam akhirat. Ini orang yang takwa pada Allah, dia tak akan menyesal. Orang yang tidak takwa pada Allah di alam akhirat, maka bacalah doa Rabbana absarna. Allah Ta'ala tidak izin dah. Mati sekali atas dunia, mati di alam akhirat tempat balasan Allah. Bukan tempat kita nak merayu doa pada Allah supaya kita hidup kembali semula. Tak. Di alam akhirat tempat balasan Allah. Sekiranya kita atas dunia kita melakukan taat kepada perintah Allah, balasan Allah, syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah Ta'ala suruh kita segerakan minta ampun kepada Allah. Allah Ta'ala suruh kita, menggalakkan kepada kita bersegera. Tapi tabiat orang kita ni biasa tidak segera. Orang kita dia suka tangguh. Nanti dulu, saya masih sihat, masih gagah, masih lambat lagi mati. Ini tabiat orang kita ni biasa suka tangguh. Saya di kampus saya di sana lah, saya suka tengok ahli jemaah, saya kenal semuanya. Sekiranya ada yang tak datang, maka saya suka pergi ke rumah untuk ajak dia datang ke masjid. Atau mana supaya dia ni boleh mari ke masjid untuk solat berjemaah, untuk bersama dalam majlis ilmu. Maka kali pertama saya ajak dia, maka dia kata, insya-Allah Ustaz, kalau tidak ada keuzuran saya pergilah masjid. Lepas pada tu tengok malam tu tak hadir dia, tak datang. Jadi minggu yang kedua saya pergi pula, pergi ajak dia pula. Ajak kata malam ni ada majlis ilmu di masjid, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan ilmu. Maka jawab dia, Allah Ustaz, saya ni sibuk, apa waktu malam jadi sibuknya. Tapi dia kata insya-Allah malam ni saya pergi. Tengok malam tu tak pergi juga. Allah, saya pun sedihnya.
sedih. Lepas pada tu saya tinggal dia dalam berbulan-bulan juga, rasa sedih, ajak 2 kali dah tak mari juga. Tapi saya rasa tak boleh juga, rasa tak kena juga tinggal dia. Sekurang cukup 3 kali. Kita pergi rumah orang beri salam, assalamualaikum, cukup 3 kali, tak beri salam, tak jawab salam, kita balik dah. Maka lebih kurang berbulan-bulan jugalah, 2 bulan lebih lah rasanya. Saya pergi pula, Allah, dia kata, ustaz, lama ustaz tak mari, hari tu minta maaf banyak, kata ustaz, saya sibuk, malam ni insya-Allah saya pergilah. Dah. Pada malam tu juga tak datang juga. Allah, 3 kali habis semangat saya, ingat tak nak girah 3 kali aja. Maka dengan saya tinggal begitu lama, hampir tak lepas tahun dah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia, dan tak pasti dia ni solat 5 waktu cukup ataupun tidak, dan juga tak pasti dia sempat ataupun tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia sempat taubat, alhamdulillah. Takut-takut dia nanti akhirnya malikul maut datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati tak sempat nak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita takutnya. Maka kita bersegeralah taubat kita kepada Allah. Sekiranya di zaman dulu kita meninggal solat, maka kita qadhakanlah dan kita bertaubatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah kepada hamba-Nya sekiranya hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rekahnya ada seorang pemuda datang ke rumah Nabi, sapa di rumah Nabi, dia menangis. Dah, menangis begitu kuat. Macam anak-anak menangis, macam budak-budak menangis. Maka Nabi berada dengan Sayyidina Umar. Maka Nabi suruh Sayyidina Umar pergi tengok siapa yang menangis di luar pintunya. Maka Sayyidina Umar pergi tengok, dia kata ada seorang pemuda ya Rasulullah, nak jumpa dengan Rasulullah. Maka Rasulullah izin masuk. Setelah mana Rasulullah izin masuk dalam rumahnya, maka Rasulullah tanya, wahai pemuda, kenapa awak ni menangis begitu kuatnya? Dia kata, ya Rasulullah, saya banyak buat dosa pada Allah. Saya nak taubat pada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang saya lakukan ni. Maka Nabi tanya, dosa apa yang kamu buat? Dia malu nak cerita pada Nabi. Malu. Maka Nabi suruh cerita. Dia tu dosa besar ya Allah. Nabi kan Nabi tanya, adakah dosa yang kamu buat ni lebih besar daripada gunung? Ya ya Rasulullah, lebih besar pada gunung. Dosa gapo lebih besar ni? Maka lama-lama kelamaannya Nabi suruh cerita juga ya. Maka dia ceritalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, saya seorang miskin dan kerjaan saya ialah jual kain kapen mayat. Ada orang mati, bila kubur, selepas orang balik belakang, dia gali, dia ambil kain kapen, dia jual. Dah, itu pekerjaan dia. Tak ada kerja lain. Kerja jual kain kapen mayat. Ada lagi tempat kita ni dah. Jual kain kapen mayat. Maka dia kata, ya Rasulullah, ada pada satu hari tu, dah hak meninggal dunia ni, anak dara cantik, hak belum kahwin lagi. Allah. Orang perempuan yang cantik ni comel, dah hak meninggal dunia, setelah mana dia ambil kain kapan tu, Allah, dia tak boleh nak menahan nafsunya, maka dia Allah buat maksiat dengan mayat. Tergamuk dia ni, mati dah. Dah. Maka bila Rasulullah dengar macam tu, soalnya Rasulullah mana berasa nak marah padanya, dan Rasulullah halau dia lah pergi keluar pada rumah Rasulullah. Maka setelah mana dia keluar pada rumah Rasulullah, dia arah ke gunung, ke bukit. Kapal di bukit, dia sujud pada Allah dan dia begitu menangis minta taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhirnya meninggal dunia dengan keadaan bertaubat pada Allah.
Maka Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pemuda ni Allah Ta'ala telah ampun dah dosanya. Dah. Sekira betul-betul taubat pada Allah, dosa banyak mana pun Allah Ta'ala ampunkan. Itulah kita bersyukurlah taubat pada Allah, beristighfar kita pada Allah. Semoga dosa yang kita telah lakukan pada Allah, Allah Ta'ala ampunkan, dan semoga Allah bersihkan hati kita daripada dosa. Apabila Allah bersihkan hati kita, kita merasai semangat nak ibadat pada Allah. Kita rasa lazat, kita rasa ada kemanisan untuk ibadat pada Allah. Untuk buat kebajikan, kita rasa ada semangat, kita rasa sedap seronoknya buat kebajikan setelah mana Allah ampun dosa kita. Tapi sekiranya seorang itu masih ada dosa, kebajikan, Allah Ta'ala tutup pintu hatinya. Dia tidak rasa semangat, dia tidak rasa seronok untuk buat kebaikan. Sebab apa? Sebab dosa dihijabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itulah yang pertama itu Nabi kata bacakanlah Al-Quran. Al-Quran untuk membersihkan hati kita. Dengan kita baca tadabbur, dengan kita memahami Al-Quran. Dan Al-Quran ni satu mukjizat yang besarnya. Sekiranya kita ada anak paling mulia orang ke, kita hantarlah anak kita seorang menjadi seorang yang hafiz Al-Quran, kerana Al-Quran ni memberi syafaat kita pada di alam akhirat nanti. Dan Allah Ta'ala meliakan kepada ibu bapa apabila anak seorang baca Al-Quran. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an wa 'amila lima fihi ulbisallahu walidahu taj yaumal qiyamah dawuhu min ahsan min dawi syams ila akhirih. Siapa yang baca Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, Allah pakaikan mahligai atas kepala kedua ibu bapanya. Ni siapa? Anak yang baca Quran dan beramal dengan Al-Quran. Di alam akhirat Allah mulia kepada siapa? Ibu bapa. Dipakai oleh Allah mahligai atas kepalanya. Sinar cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Ini hebatnya seorang yang baca Quran, seorang yang mengamalkan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan oleh Allah, itu yang pertama, baca Quran. Dan yang keduanya, Nabi kata ingatlah kepada kematian. Ingat mati. Bukan takut mati. Kerana mati ni semua kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang yang bernafas tu akan merasai maut. Kita akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat. Kita tak boleh nak lari ajal. Kita tak boleh nak lari kepada kematian itu. Sebab itulah kita memperbanyakkan ingat kepada mati. Dan mati kita nak mati dalam keadaan bihusnil khatimah. Mati dalam keadaan bihusnil khatimah. Mati dalam keadaan baik. Kita tak nak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan macam mana kita nak dapat mati dalam keadaan kebaikan? Maka dengan amalan kita lah, dengan memperbanyakkan amalan kita untuk ibadat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan amalan kita lah kita akan boleh mati dalam keadaan bihusnil khatimah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila matinya seorang anak Adam, maka putuslah segala amalannya melainkan tiga perkara. Yang pertamanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah seumpama kita memberi sumbangan pada surau kita, masjid kita. Apabila kita meninggal dunia dah, maka Allah beri pahala kepada kita sampailah hari kiamat. Dan yang keduanya, ilmu yang memberi manfaat. Kita belajar, dapat ilmu, kita sebarkan kepada orang lain, maka kita dapat pahala juga sampai hari kiamat. Dan yang ketiganya, anak yang soleh dan solihah. Anak yang soleh dan solihah yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapa. Dan sedikit lagi, tiga perkara ketika berada dalam kubur. Yang pertamanya, disempitkan oleh Allah Ta'ala akan kuburnya. Waktu dia duduk dalam kubur, pertama Allah sempitkan kuburnya. Dan yang keduanya, digelapkan oleh Allah Ta'ala atas kuburnya.
Sepit dah dan gelap lagi. Dan yang ketiganya Allah Ta'ala utuskan para malaikat menyaksanya sampai hari kiamat. Dah, 3 perkara ketika dia duduk dalam kubur. Yang pertama, Allah Ta'ala sempitkan kuburnya. Dah, atas dunia kita nak rumah yang luas, rumah yang selesa. Dan begitu juga atas dunia kita nak mana ada elektrik. Dah, bayangkanlah dalam kubur sempit dan juga digelapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah hantarkan malaikat untuk menyeksakannya, untuk memukulkannya sampailah hari kiamat. Dah, itu waktu dia duduk dalam kubur. Dan 3 perkara lagi ketika bertemu dengan Allah. Pertama, Allah Ta'ala hantarkan malaikat, dan malaikat itu masukkan rantai dalam mulutnya, keluar ke dubur. Rantai itu buat pada api neraka Allah. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala tidak tilik dengan kasihan belah. Allah tidak tengok dengan kasihan belah. Dan yang ketiganya, tidak diampunkan oleh Allah dosanya. Akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka Allah. Akhirnya Allah masuk dia dalam api neraka. Inilah takutnya bagi seksa mereka yang merengangkan sembahyang. Sebab itulah Allah Ta'ala firman, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Allah sediakan neraka bagi orang yang solat. Solat lagu mana? Solat yang waktu nak habis baru nak solat. Waktu maghrib nak masuk isya, seminit lagi baru nak sembahyang isya. Waktu isya nak masuk subuh baru nak solat. Waktu 5 waktulah dia melengah-lengah sembahyang. Jadi Allah sediakan bagi mereka itu neraka wil. Sebab itulah insya-Allah sama-samalah kita pakak jaga, dan sama-samalah kita mengambil berat tentang solat 5 waktu untuk diri kita, anak isteri kita, dan juga ahli keluarga kita semualah. Semoga kita selamat dunia dan juga alam akhirat. Dan sama-samalah kita bermuhasabah diri, kerana dengan muhasabah inilah kita akan meningkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh saya di Syria, dia pesannya masa muhasabah diri ini, dia kata waktu kita sebelum tidur, sebelum kita nak letak kepala kita atas batal, dia suruh kita merenungkan dulu. Merenung, mikirkan dah hari ini apakah amalan yang kita tinggal, apakah amalan yang kita kurang buat. Maka sekiranya ada kekurangan, kita niat dan azamkanlah esok semoga amalan esok ni lebih baik daripada hari ini. Itu apabila kita ada keazaman, ada niat, apabila kita bakit pada tidur, dengan kita baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, sebut nama Allah yang pertamanya. Apabila kita sebut nama Allah, maka Allah Ta'ala akan jaga kita pada hari itu. Dan dengan keazamannya, dengan niat kita untuk nak meningkatkan amal ibadat kita, esok lebih baik pada hari ini. Dah, InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberi kekuatan kepada kita untuk dapat meningkatkan amal ibadat kita pada Allah. Tapi kalaulah kita tidak ada niat, tidur dengan tidak ada keazaman, hari ini serupa dengan kemarin, kemarin serupa dengan kemarin dulu. Mana amal ibadat kita tidak ada peningkatan, sama je. Tapi kalaulah kita ada niat, insya-Allah kita akan meningkatkan amal ibadat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara muhasabah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Merenung dulu sebelum kita tidur, dan kita menyesal dulu sekiranya kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Serta kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi waktu malam, dengan kita bangun waktu malam, munajat kepada Allah, istighfar pada Allah, mengalir air mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Sebab kita nak di akhir kalam kita dengan boleh kita mengucap kalimah la ilaha illallah, dan kita nak akhir kita balasan syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
kerana siksaan Allah sangat pedih, sebagaimana Allah firman, innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul azab. Dah, siapa yang mana dustakan kepada ayat-ayat kami, maka Allah Ta'ala akan bakar dalam akhirat. Setelah mana Allah Ta'ala bakarkan, hancur kulitnya, hancur tulangnya, badalnahum juludan ghayraha, kami ganti kulit yang lain, liyadzuqul azab, supaya dia merasai azab, supaya dia merasai seksa. Atas dunia orang yang kena bakar ni hancur sekali tu je. Alam akhirat hancur dah, Allah ganti kulit lain. Badalna juludan ghairaha, kami ganti kulit yang lain, liyadzuqul azab, supaya dia merasai sakit. Kerana azab Allah, inna azabi lasyadid, Allah Ta'ala firman, sesungguhnya azabku yang paling pedih, paling sakit. Ni siksaan Allah. Begitu juga dengan nikmat Allah. Nikmat Allah, Allah memberi tambahan kesedapan itu. Contoh, kita makan buah durian, biji pertama rasa sedap 70%, kita nak lagi, makan lagi, Allah tambah 80%, tambah sedap, tambah sedap, tambah sedap. Ini nikmat Allah, Allah tambah kesedapan itu. Siksaan Allah tambah kesakitan. Tambah sakit, tambah sakit. Nikmat tambah sedap. Sebab itulah tuan-tuan dan puan yang muliakan oleh Allah, sama-samalah kita takutkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tanamkanlah sifat takwa pada Allah. Kerana dengan sifat takwa pada Allah ini, kita akan berjaya dunia dan juga akhirat. Dan kita kena ingatkanlah bahawasanya kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak ujikan iman kita. Allah uji iman tuan guru macam ni, Allah uji iman ustaz macam ni, orang awam macam ni. Nak tengok iman kita, kita boleh sabar ataupun tidak boleh sabar dengan ujian Allah. Maka apabila kita ada musibah, ingatkanlah ini adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarkanlah di atas ujian Allah. Semoga dengan kita sabar di atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan selamat dunia dan juga alam akhirat. Itulah sedikit tuan-tuan dan puan-puan yang muliakan oleh Allah, kuliah saya pada malam ni berkenaan dengan siksaan bagi mereka yang meringankan solat, memudahkan solat dan meninggalkan solat. Semoga semua kita dapat tahu bahawasanya siksa bagi mereka yang meringankan solat ini sangat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita ada semangat nak ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah semoga kita dapat manfaat sedikit sebanyak yang disampaikan oleh saya pada malam ni, dan semoga kita beramal dan semoga kita sama-samalah sampaikan ilmu kita kepada mereka yang tidak hadir pada malam ni. Jadi sebelum saya mengakhiri ini, bagaimana untuk nak memperkenalkan mahak saya lah di Repek, boleh 3 minit lah. Kami di Repek pelajar selama 135 orang lelaki dan juga perempuan, dan aliran pengajiannya ada 3 aliran. Tahfiz akademik daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, bayarannya 320 sebulan. Dan yang kedua tahfiz penuh masa, bayarannya 200 sebulan. Dan yang ketiga tahfiz pondok moden, bayarannya 250 sebulan. Ana termasuk makan, minum, dobi asrama sekali lah. Itulah tawaran di mak tahfiz kami. Dan kawasannya luasnya 11,5 kawasan yang luas. Dan pelajar-pelajar kami alhamdulillah daripada luar negara pun ramai, pada Thailand, Indonesia, Kemboja, Vietnam, China pun ada alhamdulillah. Dan begitu juga dengan guru-guru pada Thailand, Bangladesh, Kemboja, boleh kata antarabangsa lah di Repek ni. Alhamdulillah pelajar-pelajar kami pun seluruh Malaysia lah yang ada. Jadi kami dah tubuh pada tahun 1997 sampai tahun 2016 ni, lebih kurang 19 tahun lah. Alhamdulillah pelajar-pelajar kami telah menghafal Quran, boleh kata beratus orang lebih. Alhamdulillah ingat Al-Quran. Itulah matlamat kami untuk
melahirkan pelajar-pelajar yang menghafal Quran 30 juzuk ingat dalam dadanya, dan untuk melahirkan seorang ulama, bukan sekadar menghafal Quran, bahkan mereka akan ambil SMU, ambil SPM, dan mereka akan samu pengajian tinggi. Inilah matlamat kami, supaya mereka boleh jadi seorang alim, ulama masa hadapan nanti. Jadi saya pada malam ni sedikit membawa kitab lah untuk memberi Sami Madrama lah, untuk menyiapkan asrama muslimat lah. Asrama kami buat 4 tingkat lah ini ya. Ini insyaAllah dijangka siapnya pada Januari ni, insyaAllah bulan 1 dijangka siap 4 tingkat ni pada Januari ni, insyaAllah. Jadi kami setiap minggu untuk gaji tukang saja 5,000 lah, untuk gaji tukang saja. Dan tukang kami Ustaz Subki sebagai pengetua, dia ambil daripada Indonesia lah 8 orang duduk dalam kawasan sekolah ni. Dan sepanjang tahun kami membinakan masjid dan membinakan asrama, hanya bulan Ramadan saja mereka ini balik ke negaranya. Jadi sepanjang tahun kami membina, itu pun alhamdulillah daripada sumbangan orang ramai lah. Semoga saya ucap ribuan terima kasih lah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadi saham kita, saham akhirat. Bila kita meninggal dunia dah, insya-Allah Allah Taala akan memberi pahala kita sampailah hari kiamat. Dan kami ada membuat jualan buku harga RM20 lah. Itu beli Sami Madrama, buku RM20, dan air penawar Hafiz harga RM10 lah. Air penawar ni air Zam-Zam, air Gau, air Salah Hajat, dan air baca Quran 30 juzuk lah, 2 kali khatam, dan air hizib, dan ayat-ayat syifa, ayat pilihan untuk menjadi syifa kepada mereka yang minum. Itulah niat kami, semoga menyembuhkan pada mereka yang minum atas segala penyakit lah. Dan baik juga untuk kanak-kanak kita yang payah hafazan, anak kita tak dengar kata ibu bapa, payah ingatan, payah faham ilmu dan sebagainya, maka kita bagi minum padanya dengan kita niat semoga Allah buka kepita hati kepada mereka itu, mudah hafal, mudah ingat, mudah faham, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sajalah. Dan yang terakhir aja fiji wakaf lah, untuk selama dengan harga RM50 lah. Itulah saja pada malam ni, dan saya ucap sekali lagi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi membeli Sami Madrama kepada mak tahfiz kami di Kapur Repek, Pasir Mas, Kelantan. Dan saya minta maaf juga sekiranya ada kesilapan ataupun kasar bahasa dan sebagainya, minta maaf lah. Dan insyaAllah sama-samalah kita beramal, dan sama-sama kita sampaikan ilmu kepada orang lain, insyaAllah. Itulah apa yang baik pada Allah, dan yang kurang itu pada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.